main Roblox kan. Jadi cikgu belajar sekolah agama nak jadi ustaz. Main video, buat recording macam Afifah. Welcome back to YouTube channel Sketsa TV, Dunia di Hujung Jari. Jangan lupa berikan sokongan anda dengan like, komen, share dan subscribe YouTube channel Sketsa TV. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada anda yang masih menonton YouTube channel Sketsa TV. Bersama saya akan temankan anda dalam Jom Borak Apa Lagi, cerita je lah. Hari ini ada tamu istimewa. Pada minggu ini bersama siapa? Nantikan. Topik bicara kita pada hari ini ialah main game banyak baik ke atau banyak buruk? Kembali lepas ni bersama saya Hatifah dalam Jom Borak Apa Lagi, cerita je lah. Kembali bersama saya Hatifah dalam Jom Borak Apa Lagi, cerita je lah. Macam saya cakap tadi, topik bicara kita pada hari ini ialah main game banyak baik ke atau banyak buruk. Ditemani tamu istimewa kita iaitu Cikgu Ridwan bin Ahmad Jurani. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat Hatifah. Cikgu Ridwan ialah penolong kanan petang Sekolah Kebangsaan Taman Sri Andalas. Kita nak ucapkan tahniah kepada Cikgu Ridwan atas pelantikan sebagai penolong pengarah unit pengurusan institusi TVET, Sektor Pengurusan Kecemerlangan TVET, Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa maksud TVET tu cikgu? Oh, apa maksud TVET? Terima kasih Hatifah. Seronoklah kan Hatifah ni, celoteh lah. Okey, TVET ni kalau singkatan dia adalah TVET Hatifah. Okey, TVET ini kalau bahasa Inggerisnya ialah Technical Vocational Education Training, atau bahasa Melayunya ialah bahagian pendidikan, latihan, teknik dan vokasional. Okey Hatifah? Faham? Untuk awal ni pula cikgu, boleh tak cikgu ceritakan latar belakang diri dan keluarga sikit? Tapi sebelum tu, kita main satu challenge dulu, boleh? Boleh. Wow, ada challenge lah kawan-kawan. Jom main bersama saya dan Hatifah. Sebut nama-nama game yang Cikgu Ridwan tahu dalam masa 10 saat. Cikgu dah ready? Okey. 3, 4. Dam, chess, Lego, congkak, teng-teng, nyanyi-nyanyi, baca buku, tulis-tulis, main video, buat recording macam Afifah. Masih dah tamat. Wah, terbaiklah cikgu. Okey, seterusnya boleh tak Cikgu Ridwan cerita tentang latar belakang diri dan keluarga dan akademik cikgu? Sekolah di mana, sambung belajar di universiti mana? Silakan cikgu. Baik, terima kasih Hatifah. Baik, serba sedikit latar belakang saya. Saya Muhammad Ridwan bin Ahmad Jurani. Berasal dari negeri Perak. Saya dari 9 adik-beradik, anak bongsu dari keluarga kampung, orang susah. Kan saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Felda Sungai Berang. Kemudian saya melanjutkan pelajaran sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan K. Johari. Kemudian saya ke Universiti Malaya dan menamatkan pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam ijazah sarjana
pendidikan sekolah rendah. Wah, best lah kisah latar belakang diri cikgu ni. Lepas ni kita nak cerita lebih lagi tentang Cikgu Ridwan, tentang pengalaman pahit, manis cikgu dengan murid-murid dan guru-guru di sekolah. Tapi kita cerita lepas ni, okey? Boleh. Banyak lagi kita nak share tentang Cikgu Ridwan. Tapi sebelum tu kita pergi pada topik kita dulu, iaitu main game banyak baik ke banyak buruk? Pada pandangan cikgu, apa maksud permainan game yang biasa jadi permainan pada kanak-kanak hingga orang dewasa? Okey, kalau permainan ni dia ada permainan dalaman, permainan luar ataupun kalau permainan dalaman contohnya main dam kan, main chess, itu baik untuk menajamkan fikiran kan, jadi kita boleh berfikir. Jadi banyaklah baik yang kat situ. Dan kalau sekarang ni mungkin zaman Atifah, mungkin banyak permainan guna gadget kan. Main Roblox kan. Jadi Roblox ni itu banyak baik atau banyak buruk, bergantung pada diri sendiri kan. Jadi kena pilih permainan mana yang baik dan permainan mana yang mungkin akan memberi kesan buruk. Okey, Atifah. Sekarang baru saya dan semua orang betul-betul faham apa maksud permainan game. Kita nak rehat sekejap, cikgu. Boleh. Kembali lepas ni bersama saya Hatifah dalam Jom Borak Apa Lagi, cerita je lah. Terima kasih kepada semua saya ucapkan kerana menonton YouTube channel Sketsa TV. Jangan lupa berikan sokongan anda dengan like, komen, share dan subscribe YouTube channel Sketsa TV. Hari ini bersama kita Cikgu Ridwan in the house dalam Jom Borak Apa Lagi, cerita je lah. Kita beralih pada topik bicara kita, iaitu main game banyak baik ke banyak buruk. Boleh cikgu kongsikan kebaikan dan keburukan permainan game macam zaman sekarang? Okey. Kalau cerita kebaikan zaman sekarang, mungkin ada satu yang baiknya ialah Atifah dan kawan-kawan banyak pendedahan kan dengan teknologi. Jadi kalau macam zaman cikgu dulu tak ada pun kan. Cikgu dah besar dah baru nak ada telefon. Jadi mungkin Atifah akan dapat pendedahan awal tentang teknologi, itu kebaikannya. Tapi kena berwaspada kan, teknologi kalau disalah guna akan memberi kesan yang buruk kan. Mungkin kita akan jadi lalai, nanti dia akan jadi apa, banyak main je kan, akan habis masa je dekat telefon sampai tak siap kerja sekolah, tak nak solat, tak nak belajar. Jadi itu yang tak bagus kan. Okey, boleh Atifah? Boleh. Sebab kadang-kadang kan kita main game tak ingat sangat nak belajar, nak buat kerja lain, ibu suruh kita tak dengar. Sekarang kita semua dah tahu apa yang kita kena kontrol waktu kita main teknologi sebagainya. Kita nak teruskan pada cerita Cikgu Ridwan. Siapa yang dorong cikgu untuk menjadi seorang guru? Okey, kalau terima kasih. Okey, bila bercerita tentang siapa yang mendorong saya menjadi seorang guru, pastinya adalah ibu saya, Hajah Sabariah binti Abdul Razak. Alhamdulillah ibu saya masih ada di kampung. Sekarang sudah berumur 83 tahun. Alhamdulillah masih sihat dan cikgu masih lagi kerap pulang ke kampung. Jadi ibu cikgu ni nak sangat cikgu. Dia sebenarnya dia tak nak jadi cikgu, dia nak cikgu jadi ustaz. Kan. Cikgu dulu lepas cikgu sekolah habis sekolah rendah, mak dengan ayah cikgu hantar cikgu pergi sekolah agama. Sekolah menengah agama Bidur, Perak. Jadi cikgu belajar sekolah agama nak jadi ustaz, tapi cikgu tak kesampaian untuk menamatkan pengajian dekat sekolah agama
Kemudian cikgu keluar pergi ke sekolah menengah harian. Tapi cikgu teruskan juga untuk cita-cita tersebut. Alhamdulillah, cuma cikgu dengan ustaz kan kalau bahasa Arab sama kan. Jadi mungkin ini adalah berkat doa seorang ibu. Sekarang boleh tak cikgu kongsikan dengan kami tentang pengalaman manis, pengalaman pahit, pengalaman yang mencuat hati cikgu sepanjang mengajar di sekolah ni? Okey. Kalau cerita sepanjang cikgu di SKTSA ni, kenangan pahit tu tak banyak, kenangan manis yang banyak kan. Jadi cikgu akan rindu kenangan-kenangan manis. Antaranya macam hari ni, kenangan manis cikgu dapat podcast bersama dengan Atifah dan juga tim Sketsa. Baik, secara rumusannya, murid-murid dekat SKTSA semua baik-baik, semuanya rajin kan. Mungkin ada segelintir yang perlukan untuk sokongan kan, cikgu tegur, cikgu bagi nasihat, semua pun dah baik kan buat kerja sekolah. Mungkin kalau yang pahit tu antaranya macam mana untuk cikgu rasa yang pahitnya cikgu tak dapat lama lagi kan mungkin untuk bersama dengan murid-murid. Cikgu rasa sedih. Kalau dengan rakan-rakan guru pula, cikgu-cikgu kat sini semua baik-baik kan, cantik-cantik, kacak-kacak kan Tifah kan. Jadi cikgu kat sini semuanya bagus. Kalau bekerja dengan cikgu pun semua cikgu-cikgu sini buat kerja yang bagus kan. Mengajar murid dengan ikhlas, selalu bagi nasihat kan. Guru besar pun baik, guru besar cantik kan. Jadi seronok cikgu bekerja di sini, ada guru besar yang baik, cantik, rakan-rakan SLT penolong kanan yang baik, yang cantik-cantik kan, semua saling membantu. Dan cikgu doakan yang manis-manis ini terus menjadi kenangan dalam setiap doa cikgu untuk guru besar, rakan-rakan penolong kanan, guru-guru dan semua murid yang cikgu sayang. Boleh Tifah? Boleh. Moga semua cerita cikgu yang cikgu cerita kat kita ni akan jadi kenangan dan pengajaran kepada kita semua. Lepas ni kita nak dengar kata-kata nasihat dan cadangan kepada murid-murid yang suka main game sampai abaikan pelajaran ni cikgu. Boleh Tifah. Kalau nak tahu lanjut, kita share lepas ni. Teruskan bersama kami dalam Jom Borak Apa Lagi. Cerita je lah. Kembali lepas ni, stay tune. Masih lagi bersama saya dan tamu istimewa dalam Jom Borak Apa Lagi. Cerita je lah. Baiklah cikgu, sekarang kita nak tahu pula apa kata-kata nasihat dan cadangan cikgu kepada murid-murid yang suka main game sampai abaikan pelajaran ni. Bagus Atifah. Baik. Untuk murid-murid kesayangan cikgu di luar sana yang selalu main game sehingga mengabaikan pelajaran, jangan ulangi. Jadi kalau nak jadi murid yang berjaya, kita perlu ada pengorbanan. Jadi kita korbankan sedikit masa bermain kita untuk pelajaran. Contoh, kita tetapkan waktu bila yang boleh kita nak main game kan. Contohnya mungkin 1 jam saja satu hari untuk bermain game, dan selebihnya kita manfaatkan untuk belajar kan, untuk bersembang dengan keluarga kan, untuk main dengan adik-beradik kan. Jadi apa yang penting, kita kena bijak bahagi masa. Biar kita rasa kita rugi bermain game sekarang, yang penting masa hadapan kita akan lebih berjaya. Okey Tifah?
kita nak rehat kejap cikgu. Boleh. Lepas ni kita nak dengarkan pula apa kata-kata penghargaan cikgu kepada guru-guru, rakan-rakan Sketsa TV dan insan-insan yang di sekeliling yang support cikgu. Apa je yang cikgu usahakan dan cikgu buatlah. Baik, boleh. Kita share lepas ni. Teruskan menonton. Jom borak. Apa lagi? Cerita je lah. Bersama saya Hatifah dan Cikgu Ridwan. Masih lagi bersama saya Hatifah dan Cikgu Ridwan. Terima kasih yang setia tonton kami dalam Jom Borak. Apa lagi? Cerita je lah. Seterusnya cikgu, apa kata-kata dan ucapan penghargaan Cikgu Ridwan kepada barisan pentadbir, guru-guru, warga SKTSA dan staf dan pesanan kepada murid-murid kita semua? Baik, terima kasih. Baik, yang pertamanya cikgu ucapkan syukur kepada Allah di atas segala rahmat, rezeki ini. Jadi di kesempatan ini juga cikgu nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih pertamanya kepada Puan Guru Besar Puan Saadiah binti Harun yang banyak memberikan sokongan kepada cikgu, bantuan dalam cikgu melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang pentadbir di sekolah ini. Selain itu, kepada barisan penolong kanan, Puan Fitra Dila, Puan Bibi Fatimah, Puan Malinda, terima kasih di atas segala sokongan, bantuan yang tidak berbelah bagi sepanjang saya bekerjasama di SKTSA. Tidak lupa kepada barisan kepimpinan yang dipertua PIBG, Encik Syahrul, dan juga barisan AJK PIBG yang banyak membantu cikgu selama cikgu berada di SKTSA ini. Ibu bapa banyak membantu dalam memudahkan dan kelancaran untuk sekolah ini, untuk kawan-kawan Tifa kan, dan seterusnya kepada guru-guru sesi petang khususnya, terima kasih di atas segala sokongan, bantuan dan kerja buat bersama dengan Cikgu Ridwan dan memudahkan perjalanan pengurusan sesi petang sepanjang saya berada di SKTSA. Kepada guru-guru sesi pagi juga saya tidak lupa untuk ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan, kerjasama, cadangan dan pandangan ketika saya bersama di SKTSA ini. Tidak lupa kepada barisan AKP, pembantu di pejabat yang banyak memudahkan urusan saya juga, terima kasih diucapkan. Dan pihak pengawal keselamatan kan, yang selalu pengawal keselamatan ni yang jaga kan, Afifah kadang balik waktu hujan kan, yang banyak membantu, terima kasih saya ucapkan kepada semua. Dan juga makcik cleaner, akak-akak pembersih yang selalu membantu menguruskan untuk membersihkan tandas-tandas di SKTSA ini, terima kasih saya ucapkan. Kepada pengusaha kantin, pekerja kantin, terima kasih di atas hidangan yang enak lagi lazat sepanjang saya berada di SKTSA ini. Dan semua pihak yang berada di SKTSA yang bekerjasama dengan saya secara langsung atau tidak langsung, terima kasih saya ucapkan. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memohon maaf seandainya terdapat kekilafan, seandainya terdapat kekasaran bahasa sepanjang saya bekerjasama di SKTSA ini. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah dan yang lemah itu dari kelemahan saya sendiri. Mohon doakan saya sepanjang saya
berada di sini dan doakan kejayaan saya memikul amanah dan tanggungjawab baru di Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah bahagian pendidikan teknikal dan vocational TVET. Mudah-mudahan dengan berkat doa semua, Allah angkat dan mudahkan urusan saya, dan saya juga mendoakan semua yang menonton pada hari ini sentiasa diberi perlindungan oleh Allah, diberi keafiatan, diberi kebahagiaan, dan buat anak-anak didik kesayangan Cikgu Red di SKTSA, saya doakan semua murid-murid ini akan berjaya dan lebih berjaya dari cikgu sekarang. Ingat pesan cikgu, jaga adab, hormat ibu bapa dan guru, jaga tuntut ilmu, rajin tingkatkan usaha, dan jangan lupa jangan tinggalkan solat, manfaatkan kerja, manfaatkan masa dengan melakukan perkara yang berfaedah. Sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah. Kalau jumpa cikgu di luar, tegur-tegur saya, boleh? Terima kasih Atifah. Di akhir ni kita nak dengarkan pula ulasan dan pesanan ringkas daripada cikgu berkaitan topik kita, iaitu main game banyak baik ke ataupun buruk. Silakan secara ringkasnya cikgu. Baik, kalau secara ringkasnya main game ini kalau kita manfaatkan sebaiknya dia banyak mendatangkan kebaikan. Kalau kita salah manfaatkan pastinya ianya memberi kesan buruk. Jadi sama-sama renungkan dan manfaatkan setiap permainan untuk menjadi yang lebih baik dan positif untuk diri lebih berjaya. Terima kasih. Boleh cikgu berikan kata-kata akhir ataupun pesanan kepada semua guru Sketsa TV yang memperjuangkan penyampaian ilmu secara digital kepada penonton Jom Borak, apa lagi cerita je lah. Silakan cikgu. Baik, terima kasih. Baik, saya juga ingin mengucapkan dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tim Sketsa TV, Cikgu Nurizal, mungkin cikgu lain kan, bersama dengan tim Sketsa TV. Terima kasih di atas undangan ini dan terima kasih di atas segala usaha baik anda. Teruskan kecemerlangan untuk Sketsa TV, sebarkan kebaikan, kongsikan manfaat kebaikan agar Sketsa TV ini menjadi satu medium ataupun wadah untuk mencongkel bakat-bakat pelapis penyampai macam Atifah. Kan nanti mungkin Atifah boleh menjadi seorang wartawan ataupun pengulas ataupun pengacara yang berjaya, cikgu doakan. Okey, nanti dah berjaya jangan lupa panggil cikgu lagi Atifah. Okey. Baik, terima kasih tim Sketsa TV, semoga terus sukses selalu. Terima kasih atas perkongsian Cikgu Ridwan itu tadi. Kita rehat sekejap, kembali lepas ni dalam Jom Borak, apa lagi cerita je lah. Terima kasih kepada anda yang setia menonton kami dari awal sampai akhir tontonan dalam Jom Borak, apa lagi cerita je lah. Lepas saya berborak panjang dengan cikgu ni guru yang sangat komited, prihatin, tegas dan penyayang. Kita rasa sangat bertuah juga dapat bersama dengan seorang guru hebat seperti Cikgu Ridwan ni. Walaupun Cikgu Ridwan sangat-sangat busy dengan segala komitmen dan macam-macam lagi kerja, Alhamdulillah dapat juga kita luangkan masa dengan Cikgu Ridwan dalam Jom Borak, apa lagi cerita je lah. Teruskan perjuangan dalam pendidikan sebagai penolong pengarah unit pengurusan institusi TVET, sektor pengurusan kecemerlangan TVET, bahagian pendidikan dan latihan teknikal
Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya percaya Cikgu Ridwan dah bersedia, ready dan pelbagai lagi cabaran yang akan datang. Kita doakan yang terbaik dalam segala lapangan yang lebih mencabar yang diceburi oleh Cikgu Ridwan. Moga diberikan kekuatan dan kesihatan selalu. Terima kasih kepada anda yang menonton dari awal sampai saat ni. Nantikan perkongsian yang akan datang. Kalau nak tahu dengan siapa pula, nantikan. Jumpa lagi di lain pertemuan bersama saya Hatifah dalam Jom Borak Apa Lagi. Cerita je lah. Salah silap saya harap dimaafkan. Kita jumpa lagi. Bye.